Saya juga ingin mengambil kesempatan ini untuk menjunjung kasih kepada Ke Bawah Duli Paduka Baginda Sultan Pahang, Ke Bawah Duli Paduka Baginda Tengku Ampuan Pahang, Ke Bawah Duli Paduka Mulia Tengku Mahkota Pahang di atas segala sokongan dan inspirasi kepada kerajaan negeri, pimpinan Yang Amat Berhormat Menteri Besar Datuk Seri Diraja Haji Muhammad Rosli bin Ismail agar sentiasa berusaha memberikan yang terbaik kepada rakyat negeri Pahang yang bertuah ini. Yang Berhormat Datuk Seri Speaker menyentuh tentang sektor kerja raya. Tahun 2026, Kerajaan Persekutuan telah memperuntukkan 2.5 bilion untuk senggaraan jalan, jambatan di Jalan Persekutuan. Sehingga Mei 2026, JKR Negeri Pahang telah menerima agihan bagi kerja pembaikan jalan, jambatan, kerja rutin dan lain-lain berjumlah 298.8 juta ringgit. Dan daripada peruntukan tersebut, sebanyak 282 kerja senggaraan sedang dilaksanakan seluruh negeri Pahang. Manakala bagi jalan-jalan negeri pula, sehingga 1 Mei 2026, Kerajaan Negeri Pahang telah menerima peruntukan maris di bawah maris yang sejumlah 76.7 juta ringgit Malaysia untuk kerja-kerja penyelenggaraan jalan negeri dan jalan kampung. Yang Berhormat Datuk Seri Speaker, dalam memastikan jaringan jalan yang baik untuk memudahkan pergerakan rakyat, di samping melancarkan aktiviti para pedagang dan menjana ekonomi negeri dan setempat, di bawah Rolling Plan 1 RMK ke-13, Kerajaan Negeri berterima kasih kepada Kerajaan Persekutuan kerana telah meluluskan 10 projek di bawah Kementerian Kerja Raya yang merangkumi 6 projek fizikal dan 4 projek kajian awalan serta pengambilan balik tanah. Kos keseluruhan projek fizikal dan kajian awalan yang diluluskan ini adalah sebanyak 686.71 juta, manakala Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah telah meluluskan 7 projek fizikal bagi membina dan menaik taraf jalan dan jambatan lawar bandar yang bernilai 328.54 juta. Jumlah keseluruhan projek yang diluluskan dalam rancangan Malaysia ke-13 dalam rolling plan pertama adalah sebanyak 1.015 bilion. 6 projek fizikal yang diluluskan di bawah Kementerian Kerja Raya ialah yang pertama ialah projek menaik taraf lebuh Kuantan Segamat FT12 Rompin Pahang sebanyak 357.5 juta ringgit Malaysia. Yang keduanya, cadangan menggantikan jambatan Sungai Ular Kuantan Cukai Daerah Kuantan sebanyak 34 juta. Cadangan menaik taraf jambatan Uzur dan Sempit di Sungai Seboi di laluan FT 98 Seksyen 34 Jalan Temeloh Jerantut sebanyak 33.11 juta. Keempat, cadangan menaik taraf pembentung kepada jambatan di Kampung Alur Ladang, Seksyen 368.1 Jalan Kuantan ke Pelabuhan Kuantan, FT02, sebanyak 25.1 juta. Yang kelimanya, pembinaan kawasan rehat dan rawat RNR Kuala Lipis bagi lingkaran tengah utama, PK4 Kampung Relong ke Raup, Seksyen 4A Kampung Relong ke Ladang Jerkuh sebanyak 20 juta. Keenam, pembinaan depo Belly Bridge JKR Negeri Pahang di JKR Daerah Temeloh sebanyak 10 juta. Manakala 4 projek kajian awalan dan pengambilan balik tanah diluluskan oleh Kementerian Kerja Raya adalah pertama, cadangan pembinaan persimpangan bertingkat Bukit Rangin Kuantan Cukai FT03 Daerah Kuantan untuk sebanyak 28 juta. Inilah kos untuk reka bentuk dan pengambilan balik tanah. Yang kedua, cadangan menaik taraf Jalan Sungai Lembing dari Kampung Padang ke persimpangan Lampu Carat FPT1 Kuantan FT231 sebanyak 57 juta. Ini juga kos untuk reka bentuk dan pengambilan balik tanah. Ketiga, kerja awalan membina jalan dan persimpangan baru yang menghubungkan Lebuh Raya Pantai Timur LPT
di kilometer 247 ke Jalan Pertasan Kuantan di Persimpangan Belian Semambu serta menaik taraf Jalan Semambu FT 3486, Jalan Tengku Muhammad FT 227 dan Jalan Padang Golf Kuantan sebanyak 2 juta. Tempat lingkaran tengah selatan dari LTU atau LPT kilometer 79 ke Kampung Sungai Produk Bentong sebanyak 120 juta untuk kos reka bentuk dan juga pengambilan balik tanah. Projek yang diluluskan di bawah Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah adalah seperti berikut. Pertamanya ialah membina jambatan konkrit di laluan C108 Jalan Serkam ke laluan C21 Jalan Kuala Wau di daerah Maran sebanyak 114.45 juta. Keduanya membina jalan baru dan jambatan dari Pos Lenjang ke Kampung Orang Asli, Jernam, Pos Titum, Lipis sebanyak 99 juta. Membina jalan baru dari Sepadan pada Mayam ke Jalan Utama FT 1510 Bera sebanyak 38 juta. Menaik taraf jambatan di Jalan Runcang, Seksyen 6.2 daerah Pekan sebanyak 13 juta dan membina baru jambatan Sungai Dong, Jalan Kampung Ulu Cendera 2, Kampung Kelor Raub sebanyak 9.5 juta. Selain daripada itu, sistem lampu isyarat di daerah Kuantan juga telah dinaik taraf dan dipantau oleh Cawangan Kejutan Elektrik JKR Negeri Pahang yang telah memasang lampu isyarat pintar smart traffic light di beberapa lokasi di mana lampu isyarat tersebut mempunyai linking sistem antara dua lampu isyarat dan ianya dipercayai dapat memberikan sedikit kelancaran kepada lalu lintas. Iaitu pertama di persimpangan lampu isyarat Giant dan persimpangan lampu isyarat Kemunting atau lembaga hasil dalam negeri, keduanya lampu isyarat Permatang Badak, Paya Besar dan persimpangan Sungai Isap. Yang Amat Datuk Speaker, pada tahun 2026, Jabatan Kerja Raya Negeri Pahang sedang melaksanakan sejumlah 60 projek bangunan dan kemudahan awam dengan kos kontrak semasa sebanyak 1,500.81 juta ataupun 1.5 bilion. Daripada jumlah tersebut, sebanyak 48 adalah daripada projek persekutuan dengan jumlah harga kontrak semasa sebanyak 938.71 juta, manakala 12 projek negeri yang menggunakan peruntukan negeri dengan jumlah kos kontrak sebanyak 562.10 juta. Sehingga bulan Mei 2026, Jabatan Kerja Raya Negeri Pahang telah berjaya menyiapkan 3 projek bangunan dan kemudahan awam dengan jumlah kos kontrak bernilai 21.59 juta. Sehingga Disember 2026 dijangkakan 23 projek lagi akan dapat disiapkan dengan jumlah kos kontrak bernilai 360.36 juta. Bagi tahun 2007, terdapat 23 projek dijangka siap iaitu 17 projek persekutuan dengan kos kontrak sebanyak 214.75 juta dan 5 projek peruntukan negeri dengan kos kontrak sebanyak 86 juta. Penyiapan projek ini adalah merupakan kesinambungan pencapaian projek-projek di JKR Negeri Pahang dalam usaha menyediakan keperluan kemudahan awam kepada Jabatan Kerajaan dan rakyat Negeri Pahang utamanya. Ianya dapat berimpak kepada orang ramai di mana sama-sama dapat menikmati keselesaan dan kemudahan seperti klinik, sekolah, masjid dan lain-lain yang disediakan oleh pihak kerajaan. Keketangan kerajaan juga boleh menggunakan perkhidmatan infrastruktur yang telah dibina seterusnya dapat menyampaikan perkhidmatan kerajaan yang terbaik kepada rakyat. Yang Berhormat Datuk Speaker menjawab kepada pertanyaan tambahan daripada Yang Amat Jengka berkenaan dengan Jalan Persekutuan FT83 dari Bandar Pusat Jengka ke Jengka 11. Kerajaan negeri telah pun mengumumkan permohonan untuk menaik taraf Jalan FT83 kepada Kementerian Kerja Raya melalui permohonan projek di bawah peruntukan RMK12 RP5. Namun tidak luluskan. Kemudian permohonan telah diangkat semula dalam RMK13 RP1. Kerja menaik taraf jalan akan dilaksanakan oleh JKR Pahang selepas mendapat kelulusan daripada Kementerian Kerja Raya. Maknanya kerajaan JKR dah buat permukakan permohonan.
2 kali dah. Yang Hormat Datuk Seri Speaker menjawab kepada pertanyaan tambahan daripada YB Luit berkenaan permohonan baik pulih cerun berbahaya akibat tanah runtuh di atas lot 30713 Kampung Sentosa. Untuk makluman, JKR Damaran telah mengadakan lawatan tapak di lokasi cerun runtuh tersebut dan didapati runtuhan itu berlaku di dalam lot individu, bukannya atas tanah kerajaan ataupun atas reserve JKR. Namun JKR sedia memberi perkhidmatan khidmat nasihat dan kaedah perbaikan cerun kepada pihak tuan tanah lah kalau dimaukan perkhidmatan. Berkenaan dengan permohonan menaik taraf dan naik aras jalan di Kampung Luit pula, permohonan tersebut masih belum diterima oleh pihak JKR Damaran. Walaupun pihak JKR Damaran akan meneliti perkara ini dan akan mengangkat permohonan dengan segera kepada pihak JKR Negeri. Selain daripada itu, menjawab juga daripada pertanyaan tambahan daripada YB Luit berkenaan dengan permohonan penambahbaikan persimpangan jalan besar di Kampung Sentosa yang mempunyai rekod kemalangan maut. JKR Damaran telah merancang untuk menaik taraf persimpangan tersebut dengan mengadakan lorong ACDC lane pada persimpangan tersebut dan dikenal pasti sebagai lokasi kerap berlaku. Perolehan berharga bagi kerja-kerja menaik taraf persimpangan tersebut telah dilaksanakan pada 15 April 2026 manakala surat sudi terima HST akan dikeluarkan supaya saja lembaga perolehan bersidang dalam masa terdekat. Adalah diharapkan apabila penambahan lorong ACDC ini siap, kelak ia akan mengurangkan risiko kemalangan di persimpangan tersebut. Yang Hormat Datuk Seri Speaker, Kerajaan Negeri Pahang sentiasa berusaha menambah baik dan menyediakan kemudahan yang akan memberi manfaat kepada rakyat serta menjadikan negeri ini semakin maju dan berdaya saing. Manakala pembangunan ekonomi yang diusahakan adalah daripada pelbagai sudut, antaranya pembangunan bandar yang pesat dengan pelbagai infrastruktur awam seperti jalan raya, pengangkutan awam dan kemudahan kesihatan. Yang Hormat Datuk Speaker, daripada sudut sektor pengangkutan pula, negeri Pahang menunjukkan perkembangan pesat dalam sektor infrastruktur pengangkutan dan jalan raya selaras dengan usaha kerajaan untuk meningkatkan jaringan perhubungan sekaligus merangsang pertumbuhan ekonomi negeri. Antara projek ketara yang boleh dilihat adalah projek berimpak tinggi laluan rel Pantai Timur ECRL yang menghubungkan negeri-negeri di Pantai Timur dan dengan Lembah Kelang dan merentasi negeri Pahang melibatkan 7 stesen di 4 daerah iaitu Bentong, Temeloh, Maran dan Kuantan. Projek ini disasarkan selesai pada akhir tahun 2026 dan akan mula beroperasi pada Januari 2027. Sehingga akhir April 2026, kemajuan projek ICRL Negeri Pahang telah mencapai 97.33%, manakala status kemajuan keseluruhan projek ICRL adalah 93.66%. Kerajaan negeri juga telah merancang bagi membangunkan 7 kawasan stesen ICRL di negeri Pahang melalui Jawatankuasa Induk Pelaburan dan pembangunan Transit Oriented Development and Economic Accelerator Project stesen ICRL di negeri Pahang dan telah mengenal pasti projek-projek pelaburan dan pembangunan berhampiran semua stesen ICRL tersebut. Projek pembangunan yang dirancang di sekitar stesen ICRL turut memberi tekanan kepada integrasi mood perjalanan, terutamanya menyediakan rangkaian pengangkutan awam yang dapat meningkatkan mobiliti penduduk. Terdapat projek yang khusus berkaitan kemudahan pengangkutan awam di daerah yang mempunyai stesen ICRL adalah satunya di projek Terminal Bus Padu dengan pusat komersial di stesen Bentong dan keduanya di Terminal Pengangkutan Awam Bus Padu di Paya Besar, Kuantan. Pengoperasian bas Dok Mai telah bermula pada 15 Disember 2025 dengan 55 buah bas baru berkonsepkan low floor dengan izin yang dikenalikan oleh Sanwa Tour Senam Berhad melibatkan 16 laluan utama merangkumi kawasan bandar dan luar bandar dengan waktu operasi daripada 6 pagi hingga 10.40 malam. Insentif yang ditawarkan adalah kad konsesi, tambang percuma disediakan untuk OKU, warga emas, pelajar sekolah dan mahasiswa IPTA maupun ITPTS. Selain itu, pengoperasian bas Dok Mai turut menyediakan insentif PAS Mai 30
di mana pengguna umum boleh menikmati perjalanan tanpa had dengan harga RM30 sebulan. Kajian sistem pengangkutan awam di daerah Kuantan telah disediakan oleh Plan Malaysia Pahang dan dapatan kajian telah dibentangkan dalam mesyuarat Jawatankuasa Perancangan Negeri Pahang Bilangan 1 2006 pada 17 Mac 2006 yang lalu. Kajian ini menerangkan hasil penemuan kajian, strategi, pelaksanaan dan perincian kepada cadangan-cadangan bagi menambah baik sistem pengangkutan awam bas henti-henti di daerah Kuantan demi kesihatan penduduk tempatan serta kelestarian bandar. Penilaian yang dibuat telah dievaluasi dengan justifikasi yang kukuh agar cadangan dan strategi pembangunan lebih terperinci, realistik dan boleh dilaksanakan. Setiap cadangan yang disenaraikan disokong dengan penentuan fasa, agensi pelaksana dan ilustrasi bagi menyokong lagi kenyataan cadangan yang dicadangkan. Laporan kajian boleh dijadikan sebagai rujukan kepada agensi pelaksana dalam melaksanakan projek ataupun program yang telah dirancang. Kajian ini dijalankan bertujuan untuk mengenal pasti isu yang mempengaruhi kecekapan, kebolehcapaian dan kebesanan sistem pengangkutan awam di daerah Kuantan serta kaedah penambahbaikan yang boleh dilaksanakan sekaligus merealisasikan aspirasi kerajaan negeri dan Majlis Bandar Kuantan dalam meningkatkan kepenggunaan perkhidmatan pengangkutan awam bagi memenuhi keperluan rakyat. Penyelesaian perbandaran dalam membangunkan daerah Kuantan ke arah bandar berdaya huni, hijau dan inklusif. Yang berhormat Datuk Speaker, Kerajaan Negeri Pahang akan mengadakan program sama dengan isu penyidikan keselamatan Jalan Raya Malaysia ataupun MYROS melalui program Kitara Community pada 19 Mei 2006 depan dalam usaha untuk memperkasakan komuniti. Program ini adalah bertujuan untuk meningkatkan kesedaran keselamatan jalan raya di peringkat akar umbi melalui penglibatan aktif pemimpin komuniti dan penduduk setempat. Target penyertaan bagi program ini adalah Jawatankuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung ataupun JPKK, daerah Kuantan dan pihak MYROS akan memberikan pendedahan tentang tata cara pengendalian serta pelaksanaan program keselamatan jalan raya selaras peranan penting JPKK dalam menerajui keselamatan dan pembangunan komuniti di peringkat akar umbi. Kerajaan negeri juga turut menyediakan insentif berkaitan dengan sektor pengangkutan dalam Belanjawan 2006. Selaras dengan pengoperasian ICRL di Pantai Timur, Kerajaan negeri menyediakan geran padanan kepada Yayasan Pahang untuk Akademik Rail Pahang di UIP University. Inisiatif ini memberi anak-anak Pahang peluang memasuki industri rail dan latihan soft skill terutamanya dalam menyediakan pasaran kerja apabila laluan rail Pantai Timur ICRL beroperasi pada Januari 2007. Program latihan kemahiran industri East Coast Rail Link Operation and Maintenance Retaining Program di bawah Kolej Universiti Yayasan Pahang UIP ini melibatkan selama 47 orang pelatih yang dibagi kepada 3 kumpulan dan dijadualkan menghabiskan latihan dalam masa 5 bulan hingga 1 tahun di Liu Zhao Railway Vocational Technical College di China. Kesemua pelatih yang telah menamatkan kursus tersebut akan menjalani latihan industri selama 3 bulan sebelum menerima penempatan kerjaya di bawah Malaysia Rail Link Sdn Bhd untuk pengasihan ICRL. Selain daripada itu, kerajaan negeri juga meneruskan subsidi kad pengangkutan feri Tioman bagi memudahkan mobiliti penduduk Pulau Tioman dengan implikasi kewangan sebanyak RM500,000 diperuntukkan kepada Lembaga Pembangunan Tioman. Yang mana Datuk Speaker, rakyat sihat merupakan aset negeri. Kehidupan bahagia rakyat bukan sekadar tahap ekonomi yang baik tetapi harus juga merangkumi tahap kesihatan yang sempurna. Kerajaan negeri sangat prihatin dengan perkhidmatan kesihatan yang berkualiti di negeri ini. Justru, kerajaan negeri turut memantau peruntukan kerajaan persekutuan dalam sektor kesihatan yang meliputi pembangunan dan pembinaan fasiliti-fasiliti kesihatan yang baru, projek-projek naik taraf dan penambahbaikan fasiliti kesihatan, penyelenggaraan fasiliti dan kuartus serta perolehan peralatan-peralatan perubatan dan bukan perubatan yang menyokong sistem penyampaian perkhidmatan kesihatan demi meningkatkan kesejahteraan rakyat di negeri Pahang. Di samping menumpukan kepada pembangunan dan penambahbaikan sistem perawatan perubatan, kerajaan negeri turut menekankan aspek pencegahan penyakit terutama penyakit tidak berjangkit ataupun NCD dengan
mempromosikan amalan gaya hidup sihat. Agenda Nasional Malaysia Sihat terus dipergiatkan. Di antara inisiatif yang diperkenalkan ialah inisiatif Penjawat Awam Sihat Sejahtera ataupun IPAS bagi menjayakan hasrat kerajaan untuk melahirkan penjawat awam yang mempunyai status kesihatan yang produktif dan dalam membangunkan negeri secara mampan. Menyentuh sektor kesihatan, Jabatan Kesihatan Negeri Pahang telah menerima peruntukan mengurus sebanyak 1.725 bilion dan peruntukan pembangunan sebanyak 167.611 juta bagi tahun 2026. Bagi peruntukan pembangunan sehingga April 2026 sebanyak 16.427 juta iaitu 9.8% telah dibelanjakan untuk projek-projek yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui penambahbaikan fasiliti perkhidmatan kesihatan. Perbincangan ini adalah merangkumi di antara lain projek menaik taraf sistem kejuruteraan dan infrastruktur, naik taraf kemudahan hemodialisis, projek menaik taraf ubah suai, projek menaik taraf ubah suai dan perbaikan di fasiliti kesihatan, penyelenggaraan kuartus di klinik-klinik dan hospital, perolehan peralatan perubatan dan bukan perubatan serta kenderaan dan pembayaran perkhidmatan sokongan hospital serta perkhidmatan sokongan hospital. Yang Amat Tuan Speaker, sepanjang tahun 2026 ini, 3 projek pembangunan fasiliti kesihatan di bawah rancangan Malaysia telah dan bakal disiapkan untuk kesejahteraan rakyat Negeri Pahang. Projek terkini yang telah siap adalah Klinik Kesihatan Sungai Sol, Kuantan yang telah diserahkan secara rasmi oleh pihak Jabatan Kerajaan Raya Negeri Pahang kepada Kementerian Kesihatan Malaysia pada 5 Mei yang lalu. Projek seterusnya yang bakal disiapkan adalah Klinik Kesihatan Bukit Ibam dengan kuartus di Rompin dan pembinaan bangunan baru main switchboard serta peningkatan kapasiti genset di Hospital Sultan Haji Ahmad Shah Temerloh. Bagi tahun ini juga, Jabatan Kesihatan Negeri Pahang menerima peruntukan sejumlah 9 juta bagi projek menaik taraf dan perbaikan ward-ward kelas 3 di 9 buah hospital daerah di Negeri Pahang kepada ward yang berhawa dingin dan lebih selesa kepada pesakit, waris serta petugas kesihatan. Sejumlah peruntukan 8 juta juga telah disalurkan bagi pelaksanaan projek-projek menaik taraf, ubah suai dan perbaikan fasiliti kesihatan yang lain seperti klinik kesihatan, klinik pergigian, klinik desa, mama kesihatan dan juga hospital. Yang Tuan Speaker, bagi menjawab pertanyaan tambahan daripada Yang Berhormat Jengka berkaitan penambahbaikan kemudahan kesihatan dan kemudahan rawatan pakar di kawasan Bandar Pusat Jengka, pihak Kementerian Kesihatan Malaysia sememangnya sentiasa memberi perhatian terhadap keperluan penambahbaikan kemudahan kesihatan termasuk di kawasan Bandar Pusat Jengka selaras dengan pertambahan penduduk dan keperluan perkhidmatan kesihatan setempat. Pada masa ini, perkhidmatan kesihatan Hospital Jengka disokong oleh fasiliti kesihatan yang sedia ada di bawah KKM, Kementerian Kerja Raya Malaysia, berkonsepkan pengurusan hospital kluster iaitu kluster Pahang Tengah. Hospital Sultan Haji Ahmad Shah Temerloh merupakan pusat rujukan bagi perkhidmatan kepakaran kluster Pahang Tengah. Jarak Hospital Jengka ke Hosas adalah lebih kurang 47 km ataupun lebih kurang 40 minit perjalanan. Hosas menawarkan 15 perkhidmatan kepakaran dan 6 sub-kepakaran berserta kemudahan klinik pakar bagi semua perkhidmatan kepakaran yang sedia ada. Kemudian Dewan Bedah juga disediakan di Hosas dengan keseluruhan 13 Dewan Bedah. Setakat Mei 2026, Hospital Jengka sudah menawarkan perkhidmatan kepakaran kepenyemasan serta kemudahan seperti perkhidmatan tabung darah, perkhidmatan radiologi, perkhidmatan pesakit dalam, perkhidmatan klinik pakar merangkumi klinik pakar perubatan, klinik pakar pembedahan, klinik pakar ortopedik, klinik pakar ginekologi dan sakit puan, klinik pakar mata, klinik pakar pediatrik dan juga klinik pakar rehabilitasi. Klinik pakar ini mendapat bantuan dari pakar-pakar secara lawatan daripada hospital ataupun daripada Temerloh daripada Hosas. Bagi perancangan masa depan, pihak kementerian sentiasa menjalankan penilaian keperluan. Melalui penilaian tersebut, penambahbaikan fasiliti kesihatan sedang dilaksanakan di Hospital Jengka seperti pertamanya menaik taraf kemudahan sedia ada dengan melengkapkan penghawa dingin di setiap ward
dan menektaraf bangunan unit kecemasan di ruang klinik pakar. Keduanya menambah skop perkhidmatan melalui kemudahan bilik pembedahan yang dijangka akan mula beroperasi pada hujung Jun 2026. Dan berdasarkan bengkel plan strategik Ketua Kepakaran Negeri Pahang yang diadakan pada 28 hingga 30 April 2026, terdapat juga perancangan untuk menempatkan pakar ortopedik secara tetap di Hospital Jengka, dan disasarkan perancangan ini dapat dilaksanakan pada sepenuhnya pada menjelang tahun 2028. Jadi selain itu, perkhidmatan kesihatan yang melibatkan petang pakar turut disediakan di klinik kesihatan Bandar Jengka yang merupakan klinik jenis 3 dengan kedatangan harian sebanyak seramai 475 orang. Pada masa ini terdapat satu jawatan pakar klinik kesihatan keluarga yang telah diisi bagi menyediakan perkhidmatan kepakaran dalam bidang kesihatan keluarga kepada penduduk setempat. Yang Hormat Tuan Speaker, saya mengambil kesempatan ini sekali lagi merakam setinggi-tinggi penghargaan dan mengucap terima kasih kepada semua ahli berhormat dari Lancang, Cenderak, Ceka, Semambu, Lepar, Batu Talam, Damak, Mentakap, Bukit Ibam, Kuala Semantan, Sungai Lembing, Kuala Sentul, Sabai, Berserah, Tioman, Cenur, Tahan, ahli yang dilantik 2, ahli yang dilantik 3 yang telah mengukuhkan pertanyaan dan membangkitkan isu-isu berkaitan dengan portfolio kerjaya pengangkutan dan kesihatan. Saya tidak dapat menjawab semua pertanyaan yang berhormat secara lisan dan akan kemukakan secara bertulis. Sepanjang saya memegang portfolio ini, saya akan telah cuba melaksanakan yang terbaik untuk Negeri Pahang dan berharap Negeri Pahang akan terus maju dan cemerlang pada masa yang akan datang selaras dengan tagline terus maju terus Pahang dan penyerapan tonggak aspirasi Pahang First. Terima kasih. Dengan ini saya mau menyokong. Sekian, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.